orang. Dia bagi ruang sikit. Lambaikan tangan Salim. Si anak-anak. Bagi ruang sikit. Terima kasih Tok. Terima kasih Tok ya. Alhamdulillah. Suasana di sebuah bazar di Klebang, Melaka bertukar meriah apabila seorang ahli perniagaan Datuk Salim Abdul Rahman tular selepas mengedarkan wang tunai RM100 kepada para pengunjung dengan hanya syarat mudah, siapa lambai tangan dia dapat, tak lambai tak dapat. Menerusi rakaman video yang kini tersebar di media sosial, Datuk Salim dilihat memegang setebal not RM100 di tangan kirinya sambil menghulurkan satu persatu kepada sesiapa sahaja yang melambai tangan ke arahnya. Pengunjung yang menerima wang tersebut kelihatan tersenyum lebar dan teruja dengan rezeki mengejut itu. Difahamkan kejadian berkenaan berlaku hujung minggu lalu dan sepanjang rakaman tersebut, beliau mengagihkan tidak kurang 20 keping not RM100 sambil dikerumuni pengunjung yang beratur menunggu giliran. Di belakangnya, 4 individu dipercayai pembantunya turut mengiringi beliau dan memaklumkan bahawa tindakan itu sekadar niat untuk berkongsi rezeki. Klip tular berkenaan mencetuskan pelbagai reaksi warga maya. Ada yang memuji sikap pemurah Datuk Salim, namun tidak kurang juga yang mempersoalkan tujuan sebenar beliau mengedarkan wang tunai secara terbuka di kawasan awam. Sehingga kini, motif sebenar beliau berbuat demikian belum dapat dipastikan. Jangan repeat 2 kali. Bagi rezeki pada orang lain juga. Terima kasih. Lambai tangan. Lambai tangan dia dapat. Lambai tangan dia dapat. Lambaikan tangan. Dengan anak TikTok Sultan Pemurah. Jalan. Hai kata. Daripada ahli pariwisata. Allahu Akbar. Lambai tangan, tak lambai tangan, tak dapat. Kongsi 3 orang. Dia bagi ruang sikit. Lambaikan tangan Salim. Si anak-anak. Bagi ruang sikit. Terima kasih Tok. Terima kasih Tok ya. Alhamdulillah. Seratus baik. Datuk bagi 100 baik.